Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Muslimin muslimat yang berbahagia, yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada malam ini insya-Allah kita meneruskan pertemuan bulanan kita daripada bahagian kitab berkenaan dengan tanda-tanda dan peristiwa akhir zaman. Memfokuskan bicara kita berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar dan tanda-tanda akhir, di mana kita telah memulakan bicara kita daripada peristiwa besar yang pertama, iaitu pembebasan Baitul Maqdis atau kemakmuran Baitul Maqdis di akhir zaman, diikuti dengan kehancuran kota Madinah, lalu diikuti dengan berlakunya siri malhamah ataupun peperangan, lalu berlakunya pembebasan Konstantinopel, dan diikuti dengan khurujud Dajjal, iaitu keluarnya Dajjal. Lalu diikuti dengan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam, kebinasaan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dan kita juga telah membaca 4 daripada 5 tanda akhir yang berlaku sesudah kewafatan Nabi Allah Isa alaihi salam. Kita telah membahaskan berkenaan dengan tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, lalu diikuti dengan khurujud dabbah, keluarnya dabbah, seekor binatang dari perut bumi. Dan kita juga telah membaca berkenaan dengan penenggelaman 3 wilayah bumi. Dan yang terakhir pada bulan lalu kita membicarakan berkenaan dengan datangnya angin sejuk yang mencabut nyawa ke semua orang-orang beriman. Maka pada malam ini kita akan baca tanda terakhir sebelum terjadinya hari guncangan kiamat. Tanda ini berlaku selepas ketiadaan orang-orang mukmin di atas muka bumi. Pada pertemuan bulan lalu kita baca Allah akan mengirimkan satu angin sejuk yang bertujuan untuk mencabut nyawa semua orang beriman. Kerana Allah nak membersihkan bumi ini daripada orang-orang yang beriman, dan Allah ingin mengekalkan hanya orang-orang fasik dan kafir untuk mereka melihat kedatangan hari kiamat. Pada waktu itu, hadirin sekalian, hampir disepakati oleh para ahli ilmu bahawa agama manusia ketika ketiadaan orang-orang yang beriman adalah kembali kepada jahiliah, penyembahan berhala. Ada satu riwayat yang mana Nabi sebutkan, tatkala Allah telah mematikan orang-orang yang beriman, maka syaitan menyeru. Syaitan ni dia boleh jadi minal jinni wal ins, dia boleh jadi jin, dia boleh jadi manusia. Kalau sebut syaitan, dia tak mesti jin, dia boleh jadi manusia. Ya, jadi syaitan dari kalangan manusia pun ada, dari kalangan jin pun ada. Nabi kata syaitan menyeru,
Ya, apa yang dia seru hadirin sekalian? Dia seru kepada manusia supaya kembalilah kamu menyembah berhala-berhala yang pernah disembah oleh keturunanmu yang terdahulu. Maka manusia mengadakan sembahan semula, wujud berhala-berhala yang akhirnya disembah, berhala-berhala yang dinisbahkan kepada individu tertentu. Yang menariknya hadirin sekalian, berhala ni dia mesti ada watak. Dia tak ada berhala yang dia kosong tanpa ada watak dia siapa. Tak ada. Antum yusammuna iyyah, kata Nabi, kamulah yang menamakan berhala-berhala itu. Maknanya setiap berhala yang wujud dia mesti refer kepada somebody. Contoh yang paling famous di zaman jahiliah dulu, Latta dan Uzza. Latta ni, berhala Latta ni, dia berhala milik Bani Saqif, penduduk Taif. Latta ni gender dia feminin, sebab dia nisbah kepada Latta. Latta ni seorang wanita Bani Saqif, ya, wanita yang sangat diagungkan dalam masyarakat dia kerana kebajikan, kebaikan dia, ya. Apa yang tuan-tuan nak nisbah zaman hari ni, kira macam kalau menteri tinggi sangat tu kira macam apa, wakil rakyat lah tuan-tuan. Ketua bahagian ke ikutlah apa dia, tuan-tuan bubuh lah apa yang sesuai kan. Tapi dia disanjung oleh masyarakat dia. Bila berlaku kematian Latta, manusia pada atau orang jahiliah pada masa itu mencipta replika, ya, untuk mengingati kebaikan dia. Sebab tu Islam tegas dengan patung, tuan-tuan. Sebab apa? Dia ada sejarah yang mana setiap orang yang buat berhala ni asal tak sembah, dia buat untuk memperingati. Lama-lama dia disembah, lama kelamaan, ya, berhala itu dijadikan perantara untuk mereka berdoa kepada Allah, tetapi mereka memperantarakan doa itu dengan suatu makhluk yang mereka cipta. Itulah berhala. Ini asal dia. Uzza sama juga, ini berhala orang Mekah. Dikatakan wataknya lelaki, juga refer kepada somebody yang pernah wujud di zaman jahiliah, yang dia sangat berjasa dalam hal ehwal makan minum penduduk Mekah dan jemaah haji jahiliah lah. Bila dia mati, dikenang pemergian dia dengan sebuah replika berhala dan akhirnya dia disembah. Baik, dalam satu hadis riwayat Al-Imam Muslim, Nabi pernah bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak akan berlaku kiamat sehingga wanita-wanita daripada suku Daus, Dal Waw Sin, Daus Arab ni bukan Daus kita. Daus kita itu nama dia Fidaus, kita panggil Daus. Ini suku Daus. Suku Daus ni kabilah Abu Hurairah. Abu Hurairah tu nama asalnya Abdurrahman ibn Saqar Ad-Dausi, seorang lelaki daripada kabilah suku Daus di Yaman. Kata Nabi, takkan berlaku kiamat sehingga suku Daus daripada Yaman kembali menyembah Zulkhalasah. Apa dia Zulkhalasah? Satu biji berhala yang disembah oleh orang-orang Yaman di zaman jahiliah. Menjelang kiamat, orang Yaman akan sembah balik berhala itu. Logik tak logik tuan-tuan, Arab kembali sembah berhala. Tuan-tuan tengok semasa Donald Trump datang UAE, dia disambut dengan satu tarian oleh wanita Arab pakai jubah putih, free hair. Dia sambut masa Trump masuk tu, dia sambut, dia goyang kepala. Okey. UAE kata ni tarian kebudayaan kami. Dia bukan tarian kebudayaan, itu salah satu tarian yang pernah Nabi sebut, Nabi mention dalam hadis berkenaan dengan salah satu daripada ritual pengagungan berhala yang dilakukan oleh kaum-kaum wanita Arab.
Dia goyangkan satu badan dia dan kepala dia, rambut dia dihayunkan di hadapan berhala. Itu mereka pernah buat di zaman jahiliah dulu, hadirin sekalian. Itulah realiti Arab pada hari ini. Jadi dalam keadaan Allah telah mencabut nyawa orang beriman dan tanah Arab kembali kepada manusia yang menyembah berhala, dalam keadaan itu secara tiba-tiba Allah mendatangkan hari goncangan, atau dalam erti kata lain Allah mengarahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Ya. Apakah tanda hari goncangan kiamat akan berlaku? Kiamat ni tuan-tuan, dia bukan asteroid jatuh ke bumi, bukan. Bukan matahari turun langgar bumi, tak ada. Kiamat ni dia yaumul zalzalah, hari goncangan. Allah goncang bumi, dalam erti kata lain gempa bumi. Tapi sedahsyat mana gempa ni, paling dahsyat yang pernah dialami, sehingga tidak tinggal satu makhluk yang bernyawa di atas muka bumi impak daripada disaster itu. So kiamat ni sebenarnya dia natural disaster, tapi satu tahap yang paling ngeri. Sebab after selesai tragedi goncangan ini, bumi ini masih bumi yang sama, tuan-tuan. Ya. Manusia akan keluar daripada kubur masing-masing. Bila akan keluar? Bila Allah arahkan untuk Israfil tiup sangkakala yang kedua. Tapi kata Nabi, jarak antara sangkakala pertama dan sangkakala kedua Nabi sebut arba'in atau arba'un, 40. Cuma sahabat tak dapat nak nyatakan 40 ni 40 apa, 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun. Tapi Nabi kata arba'un, ada tempoh antara sangkakala pertama dan yang kedua. Mungkin tempoh tu tuan-tuan lebih lama daripada tempoh kita hidup atas muka bumi sebenarnya. Tempoh kiamat selesai, tempoh kita nak bangkit semula, yakni tempoh Israfil nak tiup sangkakala kedua. Sebab hari akhirat, alam akhirat, dia bermula dengan yaumul ba'as, iaitu hari kebangkitan. Selama seseorang yang mati belum mengalami hari kebangkitan, maka dia masih berada dalam alam transisi yang dipanggil sebagai alam barzakh. Ini maksudnya. Jelas hadirin sekalian. Baik. Jadi kiamat ni dia goncangan. Di mana kita dikebumikan, di situlah nanti kita akan dibangkitkan. Ya, termasuklah jasad-jasad yang tidak bersemadi. Dia juga akan dikeluarkan daripada bumi ini. Kerana selepas kiamat, dalam sebuah hadis, Allah turunkan hujan seperti biasa. Hujan. Ya. Cuma hujan itu turun tatkala Israfil meniup sangkakala kedua, dan hujan itu menumbuhkan jasad manusia yang dibenam di dalam bumi pada waktu itu. Okey, tuan-tuan. Sebelum itu kita lihat, apakah tanda terakhir yang keluar, yang muncul menandakan hari goncangan akan tiba dalam waktu yang amat hampir? Jawapannya adalah an-naru takhruju minal Yaman. Inilah tajuk kita pada malam ni. Api yang muncul daripada Yaman. Jarang kita dengar, tetapi api yang muncul daripada Yaman adalah merupakan tanda terakhir sebelum hari goncangan kiamat berlaku. Antaranya riwayat Al-Imam Muslim daripada Huzaifah ibn Usaid radhiyallahu anhu. Sabda Nabi, wa akhiru zalik, dan yang terakhir, yakni daripada tanda-tanda kiamat ini, takhruju narun minal Yaman, keluarnya api daripada Yaman. tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang mana api ini akan menghimpunkan manusia ke mahsyar mereka, ke tempat himpunannya. Baik, jadi saya clarify pada tuan-tuan, api ni dia muncul sebelum goncangan berlaku. Dia muncul dulu. Kemudian ketika kiamat berlaku, yakni ketika bumi sedang digoncang yang mematikan semua makhluk,
api ini masih wujud, dan api ini terus kekal hingga manusia dibangkitkan. Apa tujuan api ini kekal? Tujuannya untuk menghimpunkan manusia ke tempat himpunan yang kita panggil sebagai mahsyar. Ni dia tuan-tuan, ya. Masa tu bumi dia masih bumi lah, bumi yang kita pijak ini. Bumi ni ada lagi, ya. Cuma matahari Allah turunkan. Matahari pun ada sebenarnya. Ya, dia kiamat ni bukan macam yang digambarkan dalam ilustrasi video, planet-planet berlanggar, semua langgar bumi pecah, bukan. Tak, matahari tu ada. Matahari menyaksikan bumi ni kiamat, dia tengok. Cuma bila manusia dah dibangkitkan dan semua telah dihimpun di mahsyar, Allah menurunkan matahari dengan kadar ketinggian 1 mil. Mim ya lam. Kalau dulu kita faham 1 jengkal, kan? Sebab apa 1 jengkal? Sebab Nabi sebut kadar 1 mil. Mim ya lam. Mil ni orang Arab dulu dia sebut pensel celak tu dia panggil mil. Pensel celak. Pensel celak ni panjang mana? Sejengkal. Itu yang orang kata matahari sejengkal atas kepala tu, ya. Tapi sebenarnya yang lebih tepat, mil tu adalah mile, batu. Mana orang Arab pun dia sebut mil juga hari ni. Satu batu tu 1 mil. Maknanya dia 1 batu, ya. Jadi Allah turunkan matahari setinggi serendah 1 batu daripada atas kepala manusia, ya. Kita pun tanya, tak terbakar ke? Ada. Sebab Allah telah mengembalikan rasio kekuatan badan ini kepada rasio yang asal. Kekuatan jasad yang kita miliki pada hari ini hanyalah daripada 1/100 daripada kekuatan asal manusia yang Allah jadikan. 99 lagi Allah hold. Bila tiba hari akhirat, Allah kembalikan kepada kekuatan yang so, tak ada orang mati disebabkan oleh kepanasan mahsyar, tetapi manusia akan derita dan sengsara jauh lebih dahsyat daripada kesengsaraan yang paling teruk pernah dialami seorang manusia di dunia. Dan Yaumul Hasyar yang kita lalui, hari himpunan ni, dia juga merupakan satu fasa kehidupan alam akhirat yang cukup panjang. Kalau akhirat itu bermula dengan Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, selesai hari kebangkitan kita akan pergi kepada fasa hari penghimpunan. Berapa lama kita dihimpunkan? Lama lah tuan-tuan. Pastinya lebih lama daripada kita hidup di dunia. Kita akan melalui macam-macam kesengsaraan hinggalah satu persatu dari kalangan orang mukmin Allah berikan mereka pelepasan azab kesengsaraan, diselamatkan. Termasuklah menemui baginda dan minum daripada telaga baginda yang menyebabkan kita akan hilang kehausan. Barulah tiba hari di mana Allah akan membuka fasa Yaumul Hisab, hari hisab. Dia akhirat ni tuan-tuan, dia macam kita hidup di dunia lah. Di dunia ni Quran bahagikan fasa hidup kita 3. Kanak-kanak, tifl, kemudian dewasa, litablughu asyuddakum, sampai tempoh dewasa. Lepas tu sampai ila ardalil umur, usia lanjut, tua. Tu je fasa dia. Usia lanjut ni berapa umur dia tergantung dah, depend dah tuan-tuan. Tak sama setiap orang, ya. Ada orang kita tengok 60, dia lanjut dah usia, nampak tua. Tapi kadang-kadang tuan-tuan main badminton 65 dia boleh smash tuan-tuan lagi. Kan macam tu, orang tak samalah dari segi kesihatan. Tapi itu 3 fasa kehidupan dunia. Kanak-kanak, dewasa, ardalil umur, usia yang lanjut. Habis. Akhirat, Yaumul Ba'as, kebangkitan, Yaumul Hasyar, hari himpunan, Yaumul Hisab, hari hisab, dan dia akan pergi kepada hari yang terakhir. Hari terakhir tu apa? Yaumul, dia ada 5 semuanya, dia ada 2 lagi. Lepas tu dia akan pergi Yaumuddin, yang kita baca Maliki Yaumiddin. Yaumuddin ni bukan hari agama, ya, kita terjemah din tu agama, bukan. Yaumuddin ni hari kehakiman, maksud dia hari penghakiman. Okey,
So setelah manusia dihisap, manusia akan dihakimi, diadili, dan barulah kita akan pergi ke hari yang terakhir, iaitu yaumul jaza, hari pembalasan. So syurga nerakanya seseorang itu adalah pada fasa hari pembalasan. 5 fasa kehidupan akhirat seseorang. Baik, hadirin mati Allah sekalian. Jadi kita sambung balik, ya. Adapun api ini, dalam satu riwayat sahih al-Imam Muslim, wa narun takhruju min qa'rati adnin, api ini dia akan keluar daripada satu tempat bernama lembah Aden. Ain dal nun, Adenin. Orang putih sebut Aden. Itu yang jadi teluk Aden tu, dekat Yaman tu. Antara teluk yang berbahaya sebab dia menghadapi ancaman serangan Lanun Somalia. Teluk Aden. Kapal kita pun pernah kena. Kapal MSC pernah kena sekali. Pascal selamatkan tu. Kat situlah kawasan dia. Kan kena dengan Lanun Somalia. Teluk Aden. Dia ada satu lembah dipanggil Lembah Aden. Daripada kawasan itulah akan keluarnya api tersebut, turahilun nas, yang akan mengheret manusia ila mahsyarihim, ke tempat himpunan mereka. Dalam satu riwayat lain, riwayat al-Imam Ahmad dan al-Imam At-Tirmizi, Nabi menyatakan, takhruju narun min Hadramaut atau min bahri Hadramaut. Api itu dia keluar daripada bahagian tempat yang bernama Hadramaut. Hadramaut ni kat mana? Dia bukan kat KL. KL tu restoran. Hadramaut dia kat Yaman. Memang ada tempat nama dia Hadramaut. Dia ada laut. Laut Yaman tu kadang dipanggil Laut Hadramaut. Nabi kata di situlah dia keluar, ya. Qabla yaumil qiyamah, dia akan keluar sebelum hari kiamat, kata Nabi. Tahsyurun nas, yang akhirnya akan menghimpunkan manusia ke suatu tempat himpunan mereka, ya. Baik. Jadi hadirin mati Allah sekalian, inilah tanda terakhir sebelum tibanya kedatangan hari goncangan itu. Baik. Okey. Tapi kemungkinannya pada masa itu, ketika api ini keluar, ya, manusia tidak akan melihatnya sebagai suatu tanda lah. Sebab apa? Yang hidup pada ketika itu hanya orang-orang kafir, ya, hanya orang-orang fasik yang tidak beriman, yang menyembah berhala. Mereka melihat api ini keluar, dan kemungkinannya ketika mereka melihat api itu keluar, mereka menganggap ia sebagai satu fenomena biasa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tanah Arab ni sebenarnya, walaupun tak famous dengan gempa bumi dan gunung berapi, tetapi sebenarnya tanah benua Arab ni dia memang duduk dalam lingkaran itu. Kita tidak tahu. Sebab tanah Arab ni tuan-tuan, Saudi, Yaman apa semua ni, dia adalah kawasan yang berada di bahagian kita panggil tectonic plate antara benua Arab dan Afrika. Dia punya border tu duduk di tengah Laut Merah, Red Sea. Okey. Dan sebenarnya Madinah adalah antara bandar yang paling kerap dilanda gegaran kecil. Magnitude dia rendah lah, 1 lebih, 2 lebih, macam Sabah. Sabah tu dia kena goncangan, tuan-tuan. Tapi dia rendah, tak macam di Indonesia, kan? Di kawasan itu. Dan dahulu di zaman hidupnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi duduk di mana? Syria, ya, wafat 646 Hijrah. Jadi pada tahun 600 lebih ni, 624 tak silap saya, berlaku satu tragedi besar di kota Madinah, iaitu keluarnya api di bahagian pinggir kota Madinah. Dia keluar satu api daripada tanah, dia menjulang ke atas. Api ni tuan-tuan, tahap besarnya api itu, kata Al-Imam An-Nawawi, hadirin sekalian, penduduk di bumi Syam tidak perlu menyalakan api pada waktu malam. Cukup terang wilayah itu dengan api yang muncul di kota Madinah itu. Ya. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke kota Madinah, tuan-tuan akan nampak pinggir kota Madinah ada kawasan hitam.
Kawasan tu batu, tapi batu dia hitam. Kalau kita pergi umrah atau haji, memang kita tak dibawa ke situ pun, ya, jauh, dia luar, dia outskirts ke Madinah lah. Tapi kita boleh nampak kalau tuan-tuan meninggalkan Madinah atau landing di Madinah pada waktu siang, kita duduk tepi tingkap flight kita tu. So masa dia take off ataupun dia nak landing tu, kita boleh hintai tepi tingkap, kita akan nampak Madinah dipenuhi dengan kawasan tumpukan hitam. Sebenarnya itu adalah kawasan berbatu yang berwarna hitam yang dulu keluar api daripada kawasan tersebut. Cuma sejak dia berlaku di zaman Al-Imam An-Nawawi 600 lebih dulu tuan-tuan, dia tak pernah berulang balik hingga ke hari ini. Sama juga seperti tuan-tuan pernah dengar tak masa Nabi dilahirkan ada api yang padam? Siapa pernah baca dengar dalam sirah ni? Api apa sebenarnya tu? Api ni dia api alami, api natural, api yang keluar daripada tanah di bahagian utara Iran, utara Farsi, yang kawasan dengan negara Tantan tu tuan-tuan. Kawasan tu saya tak pasti dalam rasmi, kalau Arab dia panggil wilayah Wara'un Nahar, dia panggil dalam bahasa Arab, wilayah belakang sungai. Okey, saya tak tahu dalam bahasa kita dia sebut apa wilayah itulah. Boleh bukan Balkan, dia wilayah sebelah Eurasia, dia panggil border antara Eastern Europe dengan tanah Asia Tengah. Kawasan tu dia kawasan yang sangat kaya dengan gas asli. Gas dia bukan dekat laut, gas dia dekat darat. Antara kawasan tu adalah Armenia, ya, itu antara kawasan dia. Dia gas dia banyak dekat darat. So gas banyak tu dia sampai terbakar tuan-tuan, tanah dia. Ya, api tu tak pernah padam dulu, melainkan ketika mana Nabi SAW dilahirkan. Apa simboliknya Allah lebih mengetahui. Kemungkinannya kerana api yang tidak pernah padam pada waktu itu disembah oleh orang-orang Majusi. Itu yang kisah Majusi sembah api tu. Begitu, ya. Baik, jadi hadirin sekalian, hal itu pernah berlaku dan bukanlah merupakan satu perkara yang mustahil, tidak. Adakah dia akan berulang kembali? Secara umum Nabi tak sebut, melainkan ketika bumi hampir kepada hari goncangan kiamat yang kita baca. Itu pun api itu tidak muncul di Madinah, tetapi api itu muncul di Yaman. Begitu, ya. Madinah dia akan berlaku gempa yang menghancurkan tanah itu seperti yang kita baca dalam peristiwa besar hari kiamat. Madinah akan ditinggal kosong, akan sepi daripada penghuninya, akan hancur, habis, musnah disebabkan oleh goncangan yang berlaku di bumi tersebut. Saya yakinlah tuan-tuan sebahagiannya mungkin first time dengar, iya ke rupanya Madinah ni akan, ya betul, ya. Bagi tuan-tuan yang mungkin singgah di masjid ini pada malam ini, yang pertama kali mungkin mengikuti pengajian ini, tuan-tuan, salah satu daripada peristiwa besar hari kiamat yang akan berlaku sesudah kita melihat kemakmuran dan kemenangan Islam di Baitul Maqdis yang kita tunggu hingga ke hari ini, janji Nabi kita akan menang. Seteruk mana pun umat Islam dilanyak di wilayah Syam, Palestin, Baitul Maqdis ni, janji Nabi kita akan menang juga. Wilayah itu akan mendapat kemakmuran di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tetapi selepas itu kita akan menyaksikan kehancuran bumi Madinah. Kenapa Madinah hancur? Kerana pada waktu itu Madinah hampir berjaya dirosakkan oleh seorang yang berkuasa untuk merosakkannya, dan Nabi menyifatkan dialah Dajjal yang terakhir, yang kematiannya akan berlaku di tangan Nabi Allah Isa alaihi salam. Hadirin sekalian, ya, jangan terkejut tuan-tuan. Dalam hadis Nabi sebut antara tempat tinggal Dajjal di akhir zaman adalah di kawasan bernama Al-Jaraf, Jim Rafa. Di mana? Pinggir kota Madinah. Dia duduk Madinah. Ya, cuma bila bab Dajjal ni susah cerita. Sebab apa tuan-tuan? Ada satu hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Kata Nabi, inni qad haddastukum 'anid Dajjal.
Sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah menceritakan kepada kalian keseluruhannya tentang Dajjal. Aku dah cerita semua, kata Nabi. Hatta khasyitu alla ta'qilu. Tetapi aku khawatir, sehingga aku khawatir yang kalian tak mampu untuk fikir, nak faham tentang Dajjal itu. Memang susah nak faham. Siapa faham? Dia manusia ke? Dia jin ke? Tapi kalau saya tanya tuan-tuan, Dajjal ni ada tak zaman Nabi? Zaman Nabi tu dia ada tak? Refer kepada sejumlah hadis, dia memang dah ada. Bila dia ada? Semua Nabi memperingatkan kaum dia tentang bahana si Dajjal ni. Siapa Nabi yang mula ingatkan kaumnya? Nabi Nuh alaihi salam. Tapi pernahkah ada riwayat jelas tentang Dajjal ni siapa? Kalau tuan-tuan dengar ceramah di YouTube, dia kata Samiri. Itu teori, tuan-tuan, tak ada bukti. Samiri muncul dalam Quran, orang kata Samiri itu Dajjal. Teori, pendapat, tak ada bukti kukuh pada nas. Ya, walaupun Samiri ni dia tak ada cerita dia berakhir hidup mati. Dia macam cerita-cerita filem lah tu. Watak Sam mana pernah mati, tuan-tuan? Kan? Watak Harry Potter kan ada Sam mana pernah mati, macam itulah. Tapi tak ada bukti yang Samiri itu Dajjal. Yang Nabi sebut siapa yang pertama kali mengingatkan kaumnya? Nuh. Begitu. Maknanya dia ada. Bukan tak ada. Dan kita nak brain macam mana dia ada sepanjang zaman. Dan dia hanya akan berakhir dengan cair seperti garam yang larut dalam air, kata Nabi, apabila dia berhadapan dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Apa benda sebenar dia tuan-tuan? Susah nak katalah. Saya daripada dulu saya kata saya ada jawapan dia, tapi personal. Tuan-tuan kena ajak saya minum baru saya cerita. Kan? Tapi tuan-tuan pun tak tanya tak apalah. Saya pun tak adalah nak cerita sangat. Tunggu je lah kan. Tunggu je lah. Tapi kok mana pun dia akan zahir dengan satu manusia. Ya. Cumanya tuan-tuan kena faham macam ni. Nabi pernah sebut satu benda hadirin sekalian. Ya. Dulu pada zaman Nabi ada seorang kanak-kanak Yahudi yang sebahagian sahabat kata dia Dajjal. Dan yang kata ni, yang tuduh budak Yahudi itu Dajjal, ni bukan calang-calang sahabat, antaranya Umar, Jabir bin Abdullah, ramai lagi lah sahabat, Abu Zar dan sebagainya. Tahap Umar dia nak pergi bunuh budak tu. Umar punya tahap yakin budak ni Dajjal. Dajjal yang engkau cerita, dia ni lah, kata Umar. Ya, bahkan ada satu riwayat, walaupun diperselisihkan tentang keabsahannya, tetapi ketika nazaknya Umar 4 hari bertahan sebelum wafat, antara statement yang beliau keluarkan, selain daripada wasiat jangan ambil seorang pun ahli keluarga aku untuk menjawat jawatan, antara yang disebut oleh Umar pertahan sekali lagi, Ibnu Sayyad ataupun si Yahudi itu adalah Dajjal. Tuan-tuan, apa tahap Umar? Umar minta izin, ya Rasulullah, aku nak bunuh dia. Kan? Tapi Nabi bagi tahu, kalau betul dia ni Dajjal, kamu tak boleh bunuh dia. Nak tikam, kamu boleh tikam dia, tapi kamu tak boleh bunuh satu entiti bernama Dajjal. Saya tak suka lah guna word entity tu sebab baru keluar filem Mission Impossible ni, nanti tuan-tuan kata saya tengok filem pula kan. Tapi itu cerita lain lah. Tapi Nabi bagi tahu kamu tak boleh bunuh dia, sebab Dajjal ni tak perlu siapa bunuh dia. Cukup dengan Nabi Allah Isa berada di hadapan dia, dia akan binasa dengan sendirinya. Ya, itulah bentuk kebinasaan Dajjal pada akhirnya. Cuma manusia takkan faham. Sebab itu Allah arahkan Isa supaya menikam jasad yang ada di hadapannya itu dengan senjata yang dimiliki oleh Nabi Isa pada waktu itu. Dan kata Nabi, terlihatlah darah
pada senjata tersebut. Satu riwayat kata tombak. Terlihatlah darah agar manusia jelas dengan kematian. Maksudnya apa? Kalau Nabi Isa tak tikam pun jasad tu habis dah. Dajjal ni dah tak ada lah, kan? Dah terhapus. Hadirin sekalian, susah nak kata apa sebenarnya dia. Cuma Allah ada mention dalam Al-Quran, dalam surah Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah berlakulah kerosakan di daratan dan di lautan. Kerosakan apa yang berlaku di daratan dan lautan? Ya, tuan-tuan cari ayat ni dalam surah Ar-Rum. Hadirin sekalian, balik tuan-tuan tengok, refer, ya. Boleh tengok kepada tafsiran, tapi kadang sebahagian ayat Al-Quran ni kita kena fikir dengan mata hati kita. Tuan-tuan rujuk dalam surah Ar-Rum ayat 41. Ya. Allah kata zaharal fasad, telah zahirlah kerosakan, fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas. Apa sebab kerosakan tu berlaku? Dengan apa yang telah dilakukan atau diusahakan atau dikerjakan oleh manusia sendiri. Manusia yang cipta, manusia yang buat, dan akhirnya macam kita sekarang lah kan, ya. Kita manusia ni berusaha cipta AI, tapi saya ingatlah satu masa kan, dia akan makan kita balik. Saya nampak macam tu kan. Semalam kuliah, bukan semalam, 3-4 hari lepas lah, satu soalan paling kreatif saya dapat dalam kuliah. Dia kata, Ustaz, kalau satu hari nanti AI boleh diterjemahkan kepada satu watak manusia dan dia boleh jadi imam, boleh tak dia jadi imam kita? Sudah, dia kata. Dia boleh baca Quran, ialah program kan, dia diprogramkan, dia boleh baca Quran dengan bacaan yang terbaik, surah apa nak request je. Dia tak macam imam kita. Imam kita jemput qiyam bulan Ramadan, Ustaz boleh tak baca juzuk 28 sempena malam ni, malam 28? Alamak Syekh, anak tak sempat ngulang ni. Surah lain boleh tak? Hentam lah Ustaz, asal ada, jangan tak datang, kan? Itu kita. Cuba pakai imam AI, request je. Itu soalan dia, bukan soalan saya, tuan-tuan, kan? Dia jawab, dia tanya. Cuma saya pun blur juga nak jawab lah. Saya kata kan, saya kata nanti kalau ada, datang tanya balik. Saya kata setakat tak ada ni kan, janganlah tanya. Tapi saya kata sehingga ke hari ini manusia tetap azan seperti biasa, kita tak guna rakaman. Sama juga Quran dulu tuan-tuan sebenarnya pernah diharamkan untuk direkodkan, dirakam, ya dulu. Tapi kena impak baik selepas daripada itu, dan kita lihat bahawa hari ini dia memberikan impak yang baik lah. Bila ada rakaman, orang boleh dengar Al-Quran pada bila-bila masa. Masa waktu belum 2 minit. Okay, baik, macam itulah. Jadi kita buat, engkau orang lain buat. Manusia bekerja keras untuk mewujudkan satu kecerdasan yang akhirnya dia akan makan manusia. Antara yang tuan-tuan boleh tengok, tenaga manusia satu masa tidak akan diperlukan seperti mana tenaga manusia yang diperlukan pada zaman kita hari ini. Tapi siapa buat? Manusia buat. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu. Allah kata untuk ditimpakan ke atas mereka atas apa yang mereka telah lakukan sendiri. Tuan-tuan, tak apalah, habislah kat situ, ya. Jadi saya gantunglah kuliah tuan-tuan ni agar tuan-tuan terus berfikir. Kan seronok sikit kuliah macam ni, barulah dia ada rasa macam apa ya. Jadi hadirin sekalian, secara umumnya tamat bicara tanda-tanda akhir sebab kita dah sampai kiamat dah, habis dah. InsyaAllah tuan-tuan, bermula bulan hadapan kita akan baca sejumlah tanda-tanda kiamat yang telah terjadi, ya, untuk kita lihat kebenaran janji-janji daripada Nabi SAW yang mendapat berita wahyu. Jadi insya-Allah kita tamat yang itu, barulah kita akan pergi ke tajuk seterusnya, iaitu alam barzakh, kubur, dan alam akhirat. Kita ikut flow perjalanan itulah insya-Allah. Jadi wallahu taala alam tuan-tuan, saya ingat sampai di sini dulu. Insya-Allah kita tak sambung lepas Isyak, kita cukuplah, masa lewat ni. Jadi insya-Allah selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha.
Dan insya-Allah bagi yang berkorban, semoga Allah menerima ibadah korban kita dengan suatu penerimaan yang amat baik insya-Allah. Jadi semoga bertemu lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masuk waktu. Masuk waktu. Alhamdulillah.